Tak pernah-pernah kita nak sambut Mother's Day kat Mami. First time dalam hidup Abah kena sambut Mother's Day Mami. Apa? 5 star tau I bagi you. Suka sangat. I laki senang je. Kalau wife suka, I suka. Pertama adalah bilik paling besar sekali kat Monkey Canopy ni. Cuba buka. Uyuh. Untuk Mother's Day punya celebration, inilah bilik paling sesuai sekali. Besar macam ni murah. Murah tu lah pilihan orang ganjang macam kita. Ni baru surprise nombor 1. Surprise nombor 3 kita bagi tahu harga. Happy. Cara happy. Awak. Surprise nombor 1 ni best tak? Tak habiskan masa kita dekat Splash Zone. Dah lama macam tak pergi water park kan? Ui. Excited lah. Ha? Mana timpak yang kau boleh main waktu hujan tengah lebat? Sunscreen tak payah pakai, hujan tak payah risau. Adik. Apa? Dah jatuh. Kejap. Ini surprise seterusnya. Surprise nombor 2. Makan-makan. Cik Yazid. Datang sini cari Cik Yazid. Happy? Wah. Kita makan apa Cik Yazid? Kita combine dengan chicken golek. Saya ambil baget sayur punya. Ini Mother's Day punya surprise kan? Paling best saya suka kat sini. Nak privacy dia boleh tutup. Kalau kita nak view yang cantik, dia boleh tolong bukakan. Surprise untuk Mother's Day. Happy tak? Kita makan dan gazebo dia. Perempuan mesti suka, mesti cair. Tiba-tiba ada dapat kek. Happy Mother's Day Mami. Thank you. Mami punya present. Tak Mami mystery box. Present but mystery box. Jap. Kau kena tengok ni. Bangun pagi je ada pagi tu depan hotel. Ambil kau bawa pergi surprise nombor 4. Ning. Kenyang sampai tertidur. Roti canai pula. Surprise ini mungkin biasa-biasa untuk korang, luar biasa untuk aku. Tu pagi. Cantik. Okay, Ning. Lagi. Aku dah. Jom. Ciao.